Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak bertaubat, kita nak berhijrah, kita harus tahu hala tuju kita. Kita nak bawa diri kita ke mana ni? Kalau kita sedar, kita mengakui agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita tidak mahu memandai-mandai. Kita tidak mahu mereka-reka cara ibadah kita. Ada suri teladan yang telah ditetapkan untuk kita ikuti dan contohi. Kita tidak boleh kata alah baik apa, tak salah apa, kita buat benda ni takkanlah Allah nak tolak. Tentunya bila kita sebut tentang ibadah, ada cara-cara yang jitu, yang tepat. Kita tidak boleh mungkin pergi umrah, kita kata ikut je lah mutawif ni, apa dia kata pasti betul. Ataupun kita sekadar mendengar kata manusia kawan kita, mungkin seorang ustaz dan sebagainya. Kita harus dengan rajinnya kita mengkaji, kita mendalami, dan kita penuh yakin dengan apa yang kita amalkan diterima Allah Subhanahu wa taala.